Bilakah sesuai waktu untuk tahnik bayi? Bolehkah dilewatkan sehingga hari dan waktu yang sesuai? Siapa yang afdal untuk melakukan tahnik? Apa bacaan doa untuk melakukan tahnik? Tahnik ini ialah menggosokkan kurma pada langit kanak-kanak ataupun benda-benda yang manis. Ia dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Bila tu? Yauma walidihi, pada hari lahirnya. Atau yauma sabihi min waladihi. Faham lagi? Hari yang ketujuh daripada lahir. Dia kias dengan hari diperberi nama. Hari dipenamakan budak. Wa yusamma yauma sabihi, dan diberi nama pada hari yang ketujuh dari beranak. Wa yuhlaku ra'suhu, dan dicukur kepalanya. Maka tahnik pun begitu. Faham? Dah kalau kita lewat sikit tak ada. Hari ketujuh kita ada lauk raya, kerja offshore, gas minyak tu, lauk bakar tu. Faham? Hari ke-14. Tak ada hari 14, ada Kuala Lumpur. Faham? Hari ke-21. Jangan sampai besar sangat. Jangan tampak tahnik. Faham lagi? Faham tak? Utuh tangan untuk imam. Macam dah besar sangat tadi. Ni. Macam dah besar sangat. Perkenalkan saya. Perkenalkan saya. Nah, dia semua.